Hello guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama Burning Wheel. So hari ni aku dekat RR Garage Shah Alam. Ni kedai dia. So hari ni nak pasang backrest. Seat dah pasang. So tinggal backrest je lah. Nak pasang backrest, so wife aku boleh sandar lah bila bawa motor, selamat sikit lah. So kita jumpa Abang Amin. Kedai dia kat Siang 7. So kalau korang nak datang, boleh datang dekat Siang 7. Ni kedai dia. Okey. Kedai ni kat Siang 7. RR Garage. Ni macam-macam motor dia. Fat Boy. Tengah buat kelas ni. Dia rock glide, tapi ada satu motor yang betul-betul rare kat sini. Oh, P-Rod. Jarang-jarang jumpa motor ni. Macam so, ni Fat Boy ke Softail? Softail kot. Oh, tengok ni punya ni. Ni tanam dalam ni, bukannya stiker ke apa. Oh, ni Mancer ni tengah restore ni. Aku tengah restore motor ni punya. Ni backrest dia. So dah buka box. So hopefully boleh masuk lah docking dia. Yang Ori tak pakai dah bang? Tak pakai. Kita gantikan bush ni. Sebab bush ni yang untuk slot docking. Dia dua-dua lah kiranya. Kita buka ni. Yang asal ni tak pakai. Yang tak pakai. Sebab yang ni tak ada slot kan macam ni. Tapi yang ni depan ni pakai lah? Depan ni pakai. Oh, depan ni pakai. Yang ni untuk saddlebag, saddleboard kan. Yang ni yang untuk ni docking untuk backrest. Oh, jangan terkeluar sikit nanti. Digantikan sikit. Diganti. Okey. Nak buka. Itu tengok YouTube. Macam senang macam tengok tak boleh lah ni. Ini kena hantar kedai ke? Dia yang pakar yang buat. Sebab dia factory memang dia semua seal apa? Lock tight kan. Safety kan. Walaupun dia dah longgar ni. Tapi still ada lagi punya tu kan. Dia safety kan. Berat kan. Lock tight tu yang macam gam tu kan? Gam tu. Memang gam untuk skru. Dah hujung letak ni. Bawah tu ada bracket eh? Ni lah letak tu. Oh okey. Letak yang kali bigu tu lah. Kedua tu kilap lah. Berapa batang skru tu? Skru pun hari jual. Soal 3. Ada. Ni kalau aku buat sendiri ni, mau sebulan bos siap bos tu. Oh, dia nak belanja tayar dengan apa sedih tu. Satu skru dah buka. Ni pakai sub ni ah. Yang belakang ni tak pakai lah. Yang depan tu pakai lagi. Nanti low tide tu taruh balik lah. Alright. Gaya motor je lah Asyik. Ni kamu sikit lagi. Boleh bang. Lalu nampak tepi jalan. Okey, dah pasang satu. Ni low tide ni. Ni CVO tengah pasang reverse gear dia. Kilat lagi keluar kedai ni. Okay, kita pasang balik tengok okey tak okey.
Bawa Alright. dengan ni ke? Ah, ah. Bawa pelik apa tu? Ni nombor plate number sini. Kat tepi. Oh, ulang tak? Baru sebulan. Buat ni? Saya duduk Shah Alam, section U12. Kita keluar sikit lah. Oh, lebih kurang je. Sebab tengok position dia. Sebelah dah saya terpasang, tinggal lagi sebelah lagi. Tapi yang ni ada patah sikit. Aduh. Mungkin boleh gamut. Dia punya ni patah. Susah pun nak pusing ni. Sebab otak dia kuat sangat. Dah longgar lah. Tapi tak boleh keluar lagi. Nak pasang dia, sangkut kat tepi tu, Slide. tolak je. Ah. Senang je nak buka pasang dia. Ni pun dah calar, tak biasa. Oh, kena kasut dah. Aduh, nak kena polish balik. Pergi kedai PPF kan? kan? PPF ni ya. Ya. Selalu naik sponsor tak ada box. Ha. Gitu je. Ini permam. Aduh. Okey, nak masukkan dia. Masuk depan dulu. Kena kepok lah. Dia punya curve. Oh. Nampak? Curve dia Tak cukup. Oh, lemak. Aduh. Dia punya fitment lah. Fitment dia tak lari sikit kan. Tapi kepak boleh je kan? Wah, tadi dah tulis lah untuk Rider ST. Tak sama kat fitment. Fitment. So, kalau kita tengok sebelah side depan ni dia macam kuncup sikit. Oh. Oh ya tu. Kan? Dia ke dalam sikit. Dia ke dalam kuncup. Yang belakang okey dah. Belakang okey. Kepak aku besar sikit. Cukup lagi. Tak lepas. Kena tarik sikit. Oh lah. Mau cabut macam tu. Oh, yang patah Kena gam dulu kot. Patah guys yang ni. Sampai-sampai patah lemak. Itulah, beli barang Cina macam tu dia. Jatuh balik. Tak apa, kita nak test macam ni. Tarik ke belakang. Okey. Tak apa lah. Okey. Tak masuk. Ni belum lock ni. Belum lock kan. Sebab kita nak tengok kedudukan dia. Ngam tak? Dia fitment dia lah. Fitment dia Lari sikit lah. Itu dia ikat macam mana? Dia Oh, clamp ikat ni. clamp je. Dia clamp nanti yang besi ni akan masuk. Oh, Dalam kan rumah dia. Oh, dia ni. Dia slot dia. Okey. Slot dia.
Patut lah sampai macam loose dia punya ni. Dia nak suruh kita adjust tu. Kedudukan macam ni lah. Okay, macam ni lah kedudukan dia. So ngam lah. Tak bawah sangat, tak tinggi sangat. Just nice. Sekejap lagi kena gam balik dia punya yang tu. Ni kita nak tengok dia punya fitment tu kan. Okay lah. Alright bang. Dia punya ni patah guys. So kita gam dulu sementara. Lepas tu kita cari ada tak spare part dia. Kalau ada nanti kita pasang balik lah. Sementara dulu kita gam dia dulu. Hopefully okay lah. Okay, setelah bertukar lumus, siap juga akhirnya. Apa problem tadi bang? Ya? Apa problem tadi? Problem dia. Dia fitment lah. Dia tak cukup kepak. Dia kena kepak. Dia punya fitment tu kecil sikit daripada ni. So kena kepak sikit. Bagi tengok. So sekarang ni okey lah, dah boleh masuk. Dia punya lock pun cantik lah. Yang ni masuk lock kan? Masuk lock kan. Kena biar dalam sebulan dulu bagi dia ni. Bagi dia ikut bentuk. Alright. Seminggu okey lah, seminggu 2 minggu kan. Sebab dia tak cukup kembang kan. Ni lah. Lepas tu yang ni nak kena tukar. Yang patah ni. Tak nampak? Nampak tak? Tak nampak. So biar dulu seminggu 2 minggu baru buka balik pasang yang tu. Okey bang. Okey. Okey, terima kasih. Okay guys, so video ni selepas seminggu aku pasang backrest ni. So yang patah yang kat dalam tu pun aku dah pasang dah. Dah beli kat Shopee. Dah tukar dah. So backrest ni untuk dia kukuh. Aku dah bawa wife aku pun duduk belakang pun okey. Tapi dia tak tinggi sangat lah sebab seat ni tinggi. Bila seat ni tinggi and seat ni pula dia ada macam spoiler kat sini kan. So bila dia duduk tu dia tak dapat sandar dengan ni lah. Tapi itulah kalau tinggi sangat tak tinggi sangat. Yang ni kira okey lah, tak tinggi sangat, tak rendah sangat. So backrest pun kukuh. So itu je lah. Okay guys, sampai di situ saja episod kali ni. So jumpa episod akan datang. Episod akan datang pasal apa aku pun tak tahu lagi. So jangan lupa like, subscribe dan share video ni kat kawan-kawan korang. Assalamualaikum, adios.